Sikit pun tak boleh tinggal, tahu, habiskan. Baiklah, Makcik. Dan Taro, Kirimaru, Simbe. Tua panggil kamu bertiga. Macam ada sesuatu dia nak suruh kamu buat tu. Berapa, cikgu? Apa dia? Berapa nak bayar? Itu upahnya. Cukuplah tu. Surat ni untuk kawan saya. Saya harap awak dapat hantarkan surat tu ke rumah Syomaru yang tinggal di kampung yang manakah tu. Boleh kan? Syomaru tu adalah seorang ninja yang terkenal dengan panah barannya. Cepatlah pergi. Ikut arah yang betul. Cepat! Saya harap awak bertiga dapat hantarkan surat tu. Kalau tidak, jagalah. Walaupun disuruh buat kerja tak seronok, tapi... Tak jelok. Perasaan pun riang. Perasaan tak seronok? Ada apa-apa ke, Rantaro? Awak tak dengar ke ada orang bercakap tadi? Risau. Perasaan saya sangat risau. Jangan takut. Saya ni bukannya orang jahat. Tak jahat. Boleh percaya ke cakap dia ni? Sekali tengok dia ni macam ninja je. Macam mana awak boleh tahu yang saya ni adalah seorang ninja? Saya tengok dari pakaian awak tu. Senang je nak tahu kan. Hebat. Apa yang awak buat dekat sini, ha? Sebenarnya, saya punya surat rahsia dah jatuh ke dalam sungai. Saya tak dapat nak bawa naik. Sebab itulah saya rasa risau. Kenapa? Berat sangat. Saya tak faham lah. Cakap sekali lagi. Surat rahsia tu cuma ada perkara rahsia di dalamnya. Takkanlah berat sangat kot. Siapa kata tak berat? Tu suratnya. Tolonglah saya cepat. Fikirlah sesuatu. Macam mana ni? Hai, bertambah ganjil pula saya tengok perangai dia ni. Aduh, beratnya. Orang bodoh mana buat surat rahsia macam ni? Taklah, surat rahsia tu tak sebesar ni. Kalau macam tu, macam mana boleh jadi besar macam ni? Sebenarnya, saya fikir ini adalah surat yang sangat penting. Jadi ia tak boleh besar. Lepas tu saya bungkus dengan kertas minyak. Tapi rasanya kertas minyak mudah terbakar. Lalu saya balut dengan cushion. Tapi saya fikir pula, cushion akan basah kalau kena hujan. Saya balut lagi dan terus balut. Perkara tu saya ulang beberapa kali. Dahlah, jangan pergikan dia. Jomlah kita pergi. Buang masa je lah. Tunggulah, jangan tinggalkan saya seorang-seorang. Saya takutlah. Kalau musuh jumpa surat rahsia tu, matilah saya nanti. Saya ada cara. Macam mana musuh tak boleh jumpa? Macam mana? Inilah salah satu kelemahan dia. Apa dia kelemahan ninja ni? Dia terlalu risaulah. Memang betul. Saya ni selalu risau, sebab itulah saya selalu gagal. Terus betul lah. Selagi tak selamat hantarkan surat tu kampung yang manakah, selagi itulah saya risau. Kampung yang manakah? Baguslah, kami ni pun nak pergi ke kampung tu. Betul ke? Baguslah kalau macam tu. Mari kita pergi sama-sama. Boleh tu, memanglah boleh. Tapi macam mana nak bawa surat rahsia tu? Jangan risau. Saya tahu apa nak buat. Hai, nak buat apa tu? Saya dah balik. Saya dah tukar jadi duit. Kat mana awak jual benda tu? Ni, surat rahsia tu. Terima kasih. Mari kita bertolak sekarang sebelum musuh datang. Jom. Tunggu saya. Bodoh betul. Diorang ingat kita ni tak dengar apa. Oh ya, siapa nama pakcik ni, ha? Nama saya Uchiki Komaru. Uchiki Komaru? Ya, awak bertiga pula? Kami ni belajar di sekolah Nintama. Sekolah Nintama, bukan ninjutsu. Ya, nak panggil sekolah ninjutsu pun boleh juga. Ada jabatan kat sini.
Ini perkara yang luar biasa. Tentu ini melihat musuh kita kena hati-hati sikit. Tak ada apa-apa lah. Tapi kita kena periksa betul-betul. Barulah lega sikit jambatan ni dah runtuh. Ini tentu muslihat dari musuh. Tapi pakcik... Bahaya kalau dibiarkan. Mana betul nasib kita kan? Pakcik tu penakut betul lah. Jangan cakap macam tu. Saya takut ni.